Cap hip ni kau jangan main-main guys. Kau jangan pakai balik ah. Lagi-lagi kau dah buka top set 2-3 kali. Benda ni cap head ni, O-ring cap head ni, kau jangan pakai balik. Kau buang, kau ambil yang baru macam ni. Tengok ni. Nampak? Ni O-ring cap head. Yang lama dah jadi macam ni. Ni, dah pernah gam bila dah pernah gam, nanti takut jadi leaking. Bila leaking, korang kena buat kerja 2-3 kali. Nak buka cover set kiri kanan ni kemain payah tu satu hal. Kedua, nak kena buka cap head ni lagi payah. Satu hal. Berapa upah kau nak kena bayar? So, abang ni tukar sekali O-ring cap head sebab dia buat sekali dengan top set lah. Bila kita buka top set, sebenarnya mileage dia 60,000. Dah pernah buat top set sebelum ni. So, dia nak buat top set sekali lagi. Bila kita buka, benda ni memang dah degam. So, kita tukar baru dan settlekan. Abang ni habis 961 sekali dengan bahagian blok dan juga piston. Sekali dengan O-ring cap head ni. Yang lain-lain invoice aku masukkan seperti ni. Mana-mana nak servis yang sama. Power loss macam motor abang ni ke, apa ke, motor tak pergi ke, mileage dah sampai ke, nak buat top set, link di bio, jumpa dan sini. Yang penting, standard saja, Modi yang datang. Bye-bye.